Hey, what's up guys? Bersama lagi saya Alan Cyber Ads. So, video kali ni saya nak tunjuk dekat korang, dekat Brookhaven ada event baru, iaitu Minion and Monster. Ni sebenarnya cerita baru Minion yang bertajuk Minion and Monster. So, mari kita masuk. Alamak. Siapa letak pisang kat sini? Ada minion pula. Okay, so sekarang kita kat depan. Motor siapa ni? Itu dia, Minion and Monster. Okay, kita masuk. Ada apa kat sini? Ada kostum. Ada tempat minion. Kat sini ada minion. Dan kita boleh tambah-tambah. Saya boleh tambah lagi 2. Okay, dah jadi 2 minion. Ni comelnya. Satu besar, satu kecil. Alamak. Ada Arnab. Lari. Ada kereta. Aduh. Naik. Ui, banyak tempat menarik kat sini. Aduh. Au. Aduh, bila nak habis ni? Arnab ni tengah marah. Okey, sini ada apa? Minion House. Rumah Minion. Lagi 6 hari kat sini. Dekat sini kostum ada Minion, Dot, Gumi. Jadi kita boleh pakai pakaian ni. Rasanya lah. Kita tekan minion dulu. No, saya dah jadi minion. Guys, saya baru tahu saya punya ni jadi 3 sebab saya boleh tambah lagi minion kalau ada event yang dah berlangsung. Maksudnya macam tadi tu ada raksasa yang keluar. Jadi bila kita layan raksasa tu, kita akan dapat 1 minion. Bila dah habis je, kita akan tambah. Jadi saya dah settlekan Putih Meliong. Tadi saya ada main sekejap. Lepas tu yang tadi tu, yang Arnab warna pink tu. Jadi kat tengah ni saya belum hadap lagi. Aduh, kalau saya sempat tadi buat video betapa seramnya Putih Meliong warna kuning tu. Jadi saya boleh tambah minion kat sini. Dia pakai bag. Okay. Dekat sini apa? Coming week tu, minggu kedua. Lagi 6 hari je. Okay, sini ada tandas. Tepilah, orang nak berak ni. Tepi, nak berak. Sini ada macam rumah ke kedai yang tak siap lagi. Saya boleh cakap yang event ni belum 100% siap sebab ada beberapa yang dia tak settlekan dan dia habiskan. Jadi mana yang korang main Brookhaven tu bolehlah enjoy dulu. Jadi okey, sini ada apa ni? Macam tempat spin. Alamak. Lolo. Dia buat apa ni? Nak tekan button ni. Dia dah hidupkan macam. Alamak. Dapat apa? Dapat yang betul-betul yang kita nak. Alamak. Sotong. Ada sotong. Lari. Tidak. Lari. Kita kena bertahan. Alamak. Sorok. Dia nampak kita ke? Alamak.
Seramnya. Alamak. Banyaknya tangan dia. Baiklah, kita selamat kat sini. Dia tak nampak kita. Dah habis lah guys. Ini lah punca dari Lolo Imau. Dia panggil makhluk-makhluk ni keluar. Jadi kita boleh tambah lagi minion lagi satu. Jadi dah settle lah. Dah cukup minion. Saya dah dapat 4 minion kat sini. Sini ada apa? Tempat shooting. Ni lah kalau kita tengok trailer dekat YouTube. Sini lah minion buat shooting, buat satu movie. Ini ada button apa? Open gate. Dah buka pagar. Okey, lepas tu sink boat. Kita boleh tenggelamkan boat ni. Tepi lah. Tepi. Arrow volley. Apa ni? Memanah. Apa ni? Betul lah. Jadi explosion, letupan. Sembat. Lagi kita ada water spray. Lagi apa? Fire. Betul-betul huru-hara terbakar sini sana. Okey, last kali kita ada reset prop. Tak boleh tekan pun. Tak boleh tekan. Tak apalah, kita jalan je lah. Bisingnya. Sini ada apa? Ada lagi lah kat dalam. Tak ada. Belakang takbir je kat sini. Cuci lantai. Okey, kalau nak main lagi, nak panggil raksasa, kena tunggu macam tadi tu. Sekarang dah boleh. Okey, kita tekan ni. Kita panggil raksasa. Tekan. Okey, lepas tu baru tekan yang terakhir, iaitu button kat tengah ni. Okey, kita tunggu. Kita dapat apa? Alamak, kita dapat putih meliung warna kuning. No. Kita kena lari. Lari minion. Kita kena lari. Kereta pun boleh terbang loh. Alamak. Alamak, ada letupan. Alamak, tidak. Tidak, saya kena tarik. Tidak. Tidak. Minion, tolong. Tolong minion. Aduh, minion pun tak boleh tolong. AFK. Sudah. Tidak. Huru-hara kat sini. Okey lah guys, itu saja pada video kali ni. Saya harap korang semua enjoy dengan video ni. Kalau korang enjoy, pastikan korang like dan share video ni. Dan jangan lupa subscribe mana yang belum subscribe. Dan saya jumpa korang pada video akan datang. Bye bye.